Anak muda yang mula simpan emas lebih awal selalunya lebih tenang. Ramai anak muda baru kerja, terus ambil komitmen yang besar seperti kereta mahal. Bayaran bulanannya tinggi. Akhirnya gaji habis setiap bulan. Bila ada komitmen besar, ianya akan berlaku stres di tempat kerja. Tetapi anak muda yang mula simpan emas dari awal, ianya berbeza. Mereka sabar, kumpul sedikit demi sedikit. Kemudian, gunakan tabung emas mereka untuk bayar deposit 20 hingga 30% untuk deposit kenderaan mereka. Bila deposit kenderaan tinggi, bayaran bulanan jadi rendah. Lebihan duit setiap bulan boleh terus ditabung dan bina aset masa hadapan. Inilah beza fikir jangka pendek dengan fikir jangka masa panjang. Bagi anda, jika anda muda semula, pilih kereta mahal ataupun bina simpanan dahulu. Kongsikan di bahagian komen supaya anak-anak muda ini dapat ilmu yang berguna untuk masa hadapan mereka. Ingin mulakan tabungan emas dengan Ecomas Gap serendah RM100 dan ke atas, hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.